Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar? Sihat? Okey, hari ni kita nak belajar tentang apa ya? Cuba kamu semua tengok apa yang budak lelaki ni sedang lakukan. Ya, betul. Iaitu solat. Okey, hari ni Ustazah akan bentangkan sedikit sebanyak tentang solat. Pertama sekali, solat ialah rukun Islam yang kedua, iaitu solat fardu 5 waktu sehari semalam. Berapa waktu? 5. Okey, good. Seterusnya, solat tu apa? Pengertian solat. Yang pertama, solat ialah ibadah. Ibadah yang terdiri daripada perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram tu yang kita angkat takbir Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Lepas tu kita akhiri dengan salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama dan salam yang kedua. Okey, seterusnya. Apakah hukum mendirikan solat? Kalau kita solat, hukumnya ialah wajib fardu ain. Jika kita buat, kita dapat pahala. Jika kita tinggalkan solat, kita akan mendapat dosa. Okey, seterusnya. Solat tadi ada 5 waktu. Berapa waktu? 5. Okey, yang pertama, solat subuh. Solat subuh pada waktu pagi sebelum kita pergi sekolah tu, solat subuh. Solat kedua, solat Zuhur. Solat Zuhur pada waktu tengah hari. Okey, yang ketiga, solat Asar. Solat Asar pada waktu petang lepas awak dah balik sekolah agama. Solat Asar. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, solat Maghrib. Solat Maghrib. Dan yang kelima, solat Isya. Okey, solat subuh 2 rakaat. Solat Zuhur 4 rakaat. Solat Asar yang ketiga 4 rakaat juga. Yang keempat, solat Maghrib. Solat Maghrib 3 rakaat. Dan yang terakhir, solat Isya 4 rakaat juga. Okey, bagus. Okey, Ustazah nak tunjuk kat awak satu lagu. Hari ni kita belajar tentang solat. Jadi macam mana awak nak dengar, macam mana awak nak sentiasa ingat tentang solat? Jadi Ustazah akan nyanyikan lagu, nanti kita semua nyanyi sama-sama, okey? Okey. Dengar ya Ustazah nyanyi. Solat itu tiang agama, siapa yang ingkar meruntuhkannya, menunaikannya satu kewajiban 5 kali sehari semalam. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 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 Okey, jadi itulah lagu solat. Kalau awak tak ingat solat tu apa? Solat tu ialah tiang agama. Kenapa kita panggil dia sebagai tiang? Kerana solat itulah asas dari semua amalan. Kalau kita tinggal solat, runtuhlah kita punya pendirian kita, agama kita runtuh. Okey, menunaikannya ialah wajib hukumnya tadi. Ianya satu kewajiban.
Berapa waktu sekali tadi? 5 kali dalam sehari semalam. Okey. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Betul. Okey, seterusnya. Ustazah nak tanya. Kita dah belajar tentang solat tadi. Ustazah nak tanya. Berapakah waktu fardu solat? Siapa nak jawab? Berapa? 5, betul. Sebutkan soalan keduanya. Sebutkan apa tadi? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Betul. Okey, good. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.